Pernah tak korang terfikir, macam mana pemain bola lahir kat Argentina, Brazil, Spain atau Netherlands boleh tiba-tiba jadi pemain warisan Malaysia? Isu ni tengah hangat sebab FIFA baru je blok 7 orang pemain tu. Ramai pelik, betul ke salah silah dia ada kaitan dengan Malaysia? Okey, ikut rule FIFA, ada dua laluan. Pertama, warisan. Kalau mak ayah, atuk atau nenek lahir kat Malaysia. Kedua, residensi. Duduk 5 tahun lepas umur 18. Yang 7 ni semua ikut laluan warisan. Tu sebab FIFA cek detail gila-gila. Cuba bayang senario realistik. Katakan seorang atuk lahir kat Melaka tahun 1940, kerja kapal, merantau sampai Argentina, kahwin sana. Cucu lahir jadi striker Liga Argentina, tapi technically ada warisan Malaysia. Atau nenek lahir kat Penang tahun 70-an, migrate Brazil, cucu lahir São Paulo, last jadi winger. Bunyi pelik tapi tak mustahil. Selain tu ada juga senario atuk nenek orang Eropah, tapi lahir kat Malaya masa zaman kolonial. British, Belanda, Portugis dulu ramai lahir kat sini. Dan bila balik Europe, generasi seterusnya berhijrah lagi ke Latin America atau Spain. Jadi bila cucu dia apply main untuk Malaysia, memang ada dokumen lahir di Malaya walaupun darah bukan lokal. Tapi masalah besar timbul bila dokumen tak lengkap. Kalau JPN keluarkan sijil lahir baru, FIFA tak akan telan bulat-bulat. Dia nak bukti sokongan, macam ekstrak daftar asal, rekod sekolah lama, sijil nikah, atau pasport kolonial. Kalau dokumen lemah memang susah nak lepas. Sambil sembang ni, aku tengah kacau kuah ayam masak lemak untuk tempahan. Kuah dia pekat cantik, santan naik elok, tinggal nak siapkan packing je. Kesimpulannya, ya, teori tu logik, tapi probability warisan betul-betul sah agak rendah. Lesson dia jelas, bola moden tak boleh jalan atas cerita mulut je. Semua kena ada dokumen support yang kuat.